Alright, Assalamualaikum semua. Okay, video Neo hitam. Okay, Neo hitam hari ini sebenarnya aku dah shoot bulan lepas. Rasanya 2 bulan lepas ke bulan lepas. Tapi ada problem sikit dengan footage. Time tu tak boleh nak load. Lepas tu bila boleh load tak keluar audio apa semua. And aku dah rasa macam tak tahulah nak teruskan ke tak dengan video ni. Tapi Alhamdulillah rezeki untuk aku upload video ni. Tiba-tiba footage tu semua elok. Bila aku tengok balik video footage tu semua elok, tak ada apa-apa masalah. But sebelum aku nak start video hari ni, aku nak jawab beberapa soalan daripada korang from YouTube punya comments and also Instagram punya DM. First kali, apa hala tuju kereta projek aku ni? Sebenarnya kereta projek ni target dia untuk masuk MSF lah. Okay, untuk masuk MSF dekat Sepang tu. Tapi itu punya goal jauh lagi untuk dicapai sebab financial lah. Untuk masuk MSF ni perlukan strong financial. Dari segi registration pun dah makan harga ribu. Dengan parts lagi yang kita nak masuk, race day itself nak kena ada pit crew. Lepas tu nak kena ada spare parts apa semua lagi. So financial memang jadi satu penghalang lah buat masa ni. And kereta ni sekarang pun berjalan. Dah tukar barang itu, dah tukar barang ini. Nak masuk Puspacorp tu semua hasil daripada support korang. Hasil daripada duit yang aku dapat dari YouTube ni. Kalau korang dapat support, continue support, ajak orang lain datang support, tengok video aku, komen ke, anything, share around video ni ke, dia sedikit sebanyak, tak ada sedikit lah, memang betul-betul banyak membantu perjalanan kereta projek aku ni. Kalau nak kata goal yang paling besar is untuk buat kereta track tu sebagai rental car. Maknanya orang lain menyewa daripada aku untuk pakai kereta ni untuk pergi berlumba. So kerja aku and team adalah untuk siapkan kereta, prepkan kereta. Okay, bila dah siap prep kereta, diorang dah agree untuk rent, hitam putih apa semua, damages akan ditanggung oleh diorang, bla bla bla. Pakai kereta tu, aku siapkan kereta, korang sewa and korang race pakai kereta tu. Tapi untuk sampai tahap itu, nak kena buat nama dululah menggunakan kereta tu, which is not an easy thing to do. Okay, untuk naikkan nama dalam motorsport ni. Tapi kita cuba. Kita tak cuba, kita tak tahu. Kita tengok macam mana. But goal untuk kereta ni for now adalah untuk kita masuk ke MSF. Lepas tu yang seterusnya ada orang DM, aku ada share banyak pasal go-kart lately. Go-kart, ada tak apa-apa plan yang besar untuk go-kart ni? Tidak, go-kart ni sebenarnya satu hobi je. Okay? Satu cara untuk aku masuk track dengan lebih cepat. Okay? Kalau nak tunggu event track day apa semua tu, dia akan makan masa, lambat lah tunggu. So kalau nak masuk track dengan cepat, aku pergi je dekat aku punya local go-kart track dekat USJ ataupun rajin dekat LYL Karting Circuit. Bayar, masuk 10 minit. Bayar, masuk 10 minit satu session. Dah boleh masuk track. And aku tak ada plan untuk go further dalam go-kart ni, macam masuk championship ke apa, tak ada. At least not for now. Kita tak tahu kan apa nak jadi dalam masa depan. So for now lah, aku boleh cakap yang go-kart ni just sebagai hobi lah. Okay, just sebagai hobi. Kalau one day korang nampak aku beli go-kart sendiri pun, itu sebab aku dah bosan dengan go-kart rental. Sebab kalau go-kart rental ni hit or miss. Okay, dia punya maintenance, dia punya tyres apa semua tu, kalau hari yang korang dapat tu go-kart tu dalam keadaan elok, elok aja. Kalau tak dapat yang keadaan yang kurang elok, kurang feel lah. Itulah persoalan yang aku nak jawab untuk hari ini. Jom kita pergi ke video hari ini. Satria Neo.
Aku sebenarnya rasa susah juga nak buat video ni sebab masa datang tu Spark tak nak masuk kamera. Apa yang aku boleh buat is rakam angle-angle kereta tu untuk B-roll apa semua. Lepas tu Spark bagi tahu dekat aku apa yang dia dah buat dekat kereta ni. Apa yang dia dah buat, apa yang dia dah tukar, dia bagi tahu aku jot down and aku terangkan dekat korang. Macam ni lah. Aku rasa ni first time kot aku buat video macam ni. Bukan direct shoot kereta tu owner bagi tahu apa dia buat, tapi shoot kereta tu Spark bagi tahu apa dia buat and then aku bagi tahu dekat korang. Okay, so tak nak buang masa, aku bagi tahu apa yang dia dah buat lah dekat kereta dia. Alright, untuk bahagian engine, dia punya cam, dia pakai cam 278, okay, high cam. Yang kedua, dia pakai pula. Yang kedua, dia punya head point polish. Valve spring dia tukar, cam pulley pun dia tukar. Cam pulley mesti tukar, wajib. Dia punya fuel regulator, dia pakai brand Work Stage 2. Intake dia mahal. Intake dia pakai intake CNC, custom tapak untuk masuk Campro. So siapa yang tahu brand CNC tahu yang ni satu brand yang tak murah, okay? Satu brand yang korang actually buat pelaburan yang agak besar. Lepas tu dia punya piston, dia pakai piston 77mm brand Wilson. So dia dah upsize kat situ. From, tak silap aku, Campro 76mm, dia pakai 77. Dah tukar piston, mesti tukar conrod. Conrod dia pakai conrod brand Max Speeding. Clutch dia pakai clutch Trinity. Aku tak sure whether 3 kaki atau 4 kaki, aku lupa. Gearbox dia pakai gearbox Myvac full lock LSD. ECU Max ECU Sport. Okay, dia pakai itu lah. Management memang kena tukar lah. Kalau korang nak buat kereta ni, management benda yang korang kena tukar. Tapi kalau untuk Campro, sebolehnya pakai stand alone. Sebab kalau piggyback macam aku pakai dekat Gento dulu, masalah Campro punya ECU is dia satu ECU yang bijak. Lama kelamaan, ECU asal Campro tu dia akan override data daripada piggyback. So aku kena keep on pergi tune. Banyak buang duit lah sebenarnya. So kalau korang tak ada bajet lagi, kumpul lagi bajet tu, terus pakai stand alone untuk make sure korang punya duit tu tak membazir lah. Sebab kalau pakai piggyback nak kena keep on tune. So kumpul sampai dapat beli stand alone. And then injector dia pakai K-series, coil on plug dia pakai MSD. So MSD ni pun satu brand yang dah lama sangat lah dalam motorsport. And siapa yang tahu brand MSD ni tahu harga dia tak main-main lah sebenarnya. So Campro brother ni, okay, Campro hitam brother ni, dia dah banyak dah labur duit lah untuk dapatkan hasil yang dia dapat hari ni. Untuk extractor, untuk exhaust system, extractor dia pakai 4-1 and then dia punya piping full 2.5 inch. Lepas tu kalau korang tengok dia punya gear console yang ini, aku ingatkan mula-mula dia tukar the whole system, tapi sebenarnya dia punya gear console tu, aku tanya mana, gear console tu adalah standard Campro. Yang dia tukar is dia masuk short shift, lepas itu dia tukar gear lever. Itu je. Untuk bahagian luaran pula, korang boleh tengok ni rim 2-piece RS, tapi setahu aku owner dah tukar, dia dah jual dah rim 2-piece ni. Lepas itu yang lain roll cage and semi bucket seat. Okay, Abang Jali kena masuk kamera juga hari ini. Tengok matang gear dia. Oi. Clutch dia pakai clutch apa ni? Jadi 4 kaki. Jadi racing 4 kaki. Orang dah biasa lembut dah. Itulah aku pakai 3 kaki. Dia beza 4 kaki 3 kaki dia apa ni, vibrate. Power Masa sama je. kalau jalan slow-slow tu terasa vibrate. lah gegar. 3 kaki lagi gegar.
sebab kalau kata dekat dyno jet dia jatuh itu dyno mainline tu 100 belah tu. Mainline. Ha. Oh, okey. Kalau dah jet lebih lagi kan? Ada lebih lagi lah. Kena Okey. try lagi ke? Boleh je. Ha? Boleh saja. Tak lepas lagi 5. Dah habis. Aku dah bagi tahu apa yang Spark buat dekat kereta ni. Korang pun dah tengok video on board. So video tu sampai sini saja. Sampai sini je video tu. Aku rasa macam kurang shock lah buat video cara macam ni. Tapi ini je cara yang ada buat masa ni. Sebab time tu owner ada dekat Johor. Memang owner dia orang Johor. Dia hantar dekat Spark semata-mata untuk buat kereta ni. But kalau owner tu ada datang balik Shah Alam, nanti aku roger dia balik, kita buat proper video dengan dia. So siapa yang curious nak tahu lebih pasal Nio ni, korang boleh follow TikTok owner tu. Aku letak dekat depan ni, TikTok owner tu. Ini TikTok owner tu. Korang follow, korang boleh tengok perkembangan kereta ni, apa yang dah tukar, apa yang dia tambah lagi. Setakat ni je lah video untuk hari ini, and aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.